Bismillah. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam perkongsian kali ni. Kerja okey ke tu? Okey, jom kita mulakan. Hari ni teman nak bawa Komeh cuba rongkai satu persoalan yang cukup tragik sebenarnya. Cuba Komeh bayangkan, Afghanistan, sebuah negara yang gagah perkasa, berjaya halau keluar satu kuasa besar dunia, Soviet Union. Patutnya bangkit jadi hebat kan? Tapi bila debu perang dah hilang, negara tu hancur lebur dari dalam. Bukan sebab kena serang dengan musuh luar, tapi sebab satu racun ideologi yang membuatkan orang Islam bunuh saudara Islam mereka sendiri. Macam mana boleh jadi macam ni? Jadi, dalam bab pertama ni, kita akan tengok macam mana kemenangan yang nampak sangat heroik ni, rupa-rupanya tanpa sedar, telah menyediakan satu tapak yang paling subur untuk satu barah, satu kanser, membiak dan merebak dalam diam. Cerita dia bermula pada tahun 1979 bila Soviet menceroboh masuk Afghanistan. Peristiwa ini terus mencetuskan jihad besar-besaran sepanjang tahun 80-an. Pejuang-pejuang Islam dari seluruh pelosok dunia datang membantu. Dan akhirnya pada tahun 1989, Soviet terpaksa mengaku kalah dan angkat kaki. Nampak macam satu kemenangan besar untuk para mujahidin kan? Jihad menentang Soviet ni bukan biasa-biasa, Cok. Dia jadi satu isu global. Pejuang dari serata dunia Arab datang berpusu-pusu. Duit jangan cakap lah, masuk mencurah-curah. Terutamanya dari Amerika Syarikat dengan Arab Saudi yang masa tu sama-sama anti-Soviet. Tapi, duit dan senjata yang melimpah ruah ni, bila tak ada kawalan, dia sebenarnya macam tanam bom jangka. Tunggu masa je nak meletup. Dan bila pejuang-pejuang asing ni masuk, Demi bukan bawa badan dengan senjata je. Demi bawa sekali satu fahaman baru yang kita kenali sebagai Wahabi Salafi. Fahaman ni pada asasnya bersifat Puritan. Maksudnya, Demi nak bersihkan agama dari apa yang Demi anggap sebagai benda-benda baru dan nak kembali terus kepada amalan generasi terawal Islam, iaitu golongan Salaf. Fahaman yang keras ni mula menggantikan amalan Islam tradisional yang dah lama ada kat Afghanistan, yang selalunya lebih meraihkan kepelbagaian. Dan dari sinilah, kita mula nampak benih-benih kehancuran mula bercambah. Bayangkan, anak-anak muda Afghan kat kamp pelarian terdedah dengan fahaman radikal. Macam-macam ideologi militan dari seluruh dunia bercampur gaul kat situ. Pakistan pula secara tak langsung jadi macam inkubator, tempat pembiakan kumpulan-kumpulan jihad. Jadi macam kilang yang melahirkan ribuan pejuang-pejuang baru. Okey, Soviet dah keluar, sepatutnya aman kan? Tapi tak, sekarang kita masuk fasa seterusnya. Kekosongan kuasa ni tak bawa keamanan pun. Sebaliknya, ia membuka pintu kepada satu kuasa baru yang lagi kejam dan menindas. Komeh bayangkan, lepas dah menang lawan kuasa besar, sepatutnya bersatulah kan? Bangunkan negara balik. Tapi tak. Puak-puak mujahidin yang menang tu pula bergaduh sesama sendiri, berebut kuasa. Meletuslah perang saudara yang lagi dahsyat dari perang lawan Soviet. Hancur lebur infrastruktur negara, sistem pentadbiran semua runtuh. Dalam keadaan kelam kabut macam inilah, bila rakyat dah penat sangat dengan perang, tiba-tiba pada tahun 1994 muncul satu kumpulan yang menggelarkan diri Demi Taliban. Perkataan Taliban ni maksudnya pelajar. Sebab Demi ni kebanyakannya memang pelajar-pelajar agama berbangsa Pashtun yang belajar kat Madrasah Deobandi di Pakistan. Demi datang bawa satu janji, Demi akan pulihkan keamanan. Dan rakyat yang dah letih ni demi terima janji tu. Laju je Taliban tawan satu-satu bandar. Sampailah tahun 1996, ibu negara Kabul jatuh ke tangan Demi. Terus Demi isytiharkan penubuhan Islamic Emirate of Afghanistan. Cerita ni tak habis kat situ, Cok. Kita lajukan sikit ke zaman sekarang. Walaupun Taliban dah pegang balik kuasa pada tahun 2021, pertumpahan darah tak berhenti. Malah, dia jadi lagi teruk. Muncul satu mutasi baru yang lebih ganas. Inilah dia, ISS Khorasan, atau nama pendek dia ISK. Demi ni cawangan ISIS untuk rantau Asia Tengah. Tapi yang lebih menakutkan, Demi ni jauh lebih ekstrim daripada Taliban. Sampai ke tahap, Demi anggap Taliban tu dah murtad, dah lembik sebab tak cukup radikal pada pandangan Demi. Jom kita tengok beza dua komponen ni supaya kita betul-betul jelas. Taliban sekarang ni fokus demo nak jadi kerajaan, nak takbir Afghanistan. Tapi ISK lupakan pasal mentadbir. Matlamat demo jihad global, nak buat huru-hara. Taktik pun lain. Taliban dah beralih dari gerila ke takbir urus. Manakala ISK guna taktik paling ganas, bom bunuh diri, serang orang awam. Dan yang paling gila, musuh ISK ni semua orang, termasuklah Taliban, orang Syiah dan sesiapa saja yang tak sehaluan dengan demo. Peta ni bukan sekadar peta, Cok. Setiap titik tu ada cerita sedih, ada pertumpahan darah yang tak berhenti.
Dan yang paling menyayat hati, tengok sasaran dema. Bukan barek tentera, tapi masjid, pasar, tempat orang awam. Bayangkan, atas nama Islam, dia meletupkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh dengan jemaah Islam yang lain. Betapa songsangnya pemikiran ni. Like, subscribe, komen Allahu Akbar dan kongsikan perkongsian ini supaya lebih ramai yang sedar. Okey, kita dah tengok sejarah, kita dah tengok siapa lawan siapa. Sekarang kita sampai ke bahagian yang paling penting, iaitu akar umbi kepada semua masalah ni. Jom kita bedah siasat, apa sebenarnya ideologi yang meracuni fikiran demo ni. Untuk faham yang moden, kita kena kenal yang asal. Dulu, zaman awal Islam, wujud satu kumpulan, namanya Khawarij. Deme ni kumpulan pertama dalam sejarah yang berpecah dari kepimpinan utama masa zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ciri paling utama Deme ni, terlalu ekstrim dan sangat-sangat mudah untuk cop orang Islam lain sebagai kafir hanya kerana buat dosa besar. Dan bila kita letak sebelah menyebelah macam ni, nampak tak persamaannya? Yang moden ni kita boleh panggil Neo-Khawarij. Khawarij gaya baru. DNA dema sama. Sama-sama memberontak, tapi yang baru ni lagi bahaya. Skop dema global. Cara dema mengkafirkan orang pun lagi meluas. Sesiapa sahaja yang tak setuju, terus dicop kafir. Dan taktik dema jauh lebih ganas. Inilah dia, senjata paling bahaya dalam ideologi Dome. Namanya takfir. Apa itu takfir? Ia adalah perbuatan menuduh seorang Muslim tu dah jadi kafir atau murtad. Dan bila dah jatuh hukum kafir, pada pandangan Dome, darah orang tu jadi halal untuk ditumpahkan. Dengan satu perkataan ni je, Dome halalkan pembunuhan beramai-ramai. Jadi, kalau itu racunnya, apa penawarnya? Penawarnya, adalah dengan kembali kepada jalan yang lurus, jalan yang diikut oleh majoriti terbesar umat Islam, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jalan ni berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah mengikut kefahaman para sahabat Nabi SAW. Ciri utamanya, sederhana atau wasatiyah. Dan paling penting, menjaga perpaduan. Jadi sebagai penutup, soalan ni bukan untuk orang lain, tapi untuk kita semua renungkan. Untuk teman, untuk Kome. Kita ni, adakah kita betul-betul dah faham dan kenal iman kita? Atau sebenarnya kita masih jahil dan disebabkan kejahilan itulah, kita terdedah dan mudah terpengaruh dengan racun-racun pemikiran macam ni. Fikir-fikirkanlah, Cok. Alhamdulillah. Ingat, Cok, jangan main taik. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.